Kebiasaannya orang akan tanya kita, jadi macam mana kalau saya bayar deposit RM3,000 saja, RM4,000 saja ke, ataupun saya bayar deposit sampai tak sampai RM5,000 tu, RM1,000 saja deposit. Jadi bagaimana? Apa yang akan berlaku pada perubahan installment? Jadi sekarang ni mari saya cuba kirakan berapa banyak pengurangan pada installment bulanan jika kita ubah harga loan tu sebanyak RM1,000. Jadi kita pakai nilai loan RM1,000. Kita anggapkan seolah-olah kita nak buat pinjaman bank RM1,000 saja dengan kadar rate 3.5% dan kita darab dengan tempoh 9 tahun. Jadi kita lihat daripada RM1,000 kita akan bayar selama 9 tahun kepada bank RM315. Jadi kita tambahkan ni dengan RM1,000 tadi. Ini untuk kita kira dia punya installment yang seperti yang kita tahu tadi, 9 tahun tu ada 108 bulan. Jadi untuk setiap kenaikan atau penurunan RM1,000 ke atas loan beza ni lah tak kisahlah kita nak tambah ke kita nak kurangkan ke, dia akan efek dekat installment bulanan kita untuk tempoh 9 tahun sebanyak RM12.17, bukan RM12.18. Itulah perbezaan dia lah, perubahan dia yang akan berlaku, yang kita boleh dapat.